Assalamualaikum, geng kebun. Pokok durian tua kat kebun kami ni masih produktif. Walaupun kami dah mula tanam pokok durian baru, tapi pokok durian tua ni kami jaga. Kami upah orang untuk buangkan pokok-pokok tumpang yang ada pokok durian kami ni. Pokok duit-duit, pokok tanduk rusa, semua kami bersihkan. Kemudian kami taburkan seluruh dusun durian ni dengan kapur pertanian atau dolomite. Selepas penuh kebun dengan kapur pertanian, barulah kami taburkan baja. Baja yang kami guna untuk pokok durian ni, baja tavikun. Taburkan dalam bentuk kanopi, iaitu di hujung-hujung dahan pokok. Selang lebih kurang 3 bulan, kami taburkan pula garam pertanian. Nak tabur garam kasar pun boleh. Merajuk juga pokok-pokok ni setahun tak berbuah kerana mungkin luka-luka selepas dipruning dan dibersihkan. Tahun ni Alhamdulillah banyak bunga durian yang dah keluar dan ada yang dah lekat buahnya di pokok. Jadi untuk dapatkan hasil buah durian ni biasanya kosnya agak tinggi. Untuk dapatkan hasil yang baik dan lumayan, kita perlu berkorban sikit menjaga pokok ni. Kami juga sedang tanam pokok baru untuk menggantikan pokok-pokok tua ni nanti. Jadi yang bertanya baja apa yang kami guna kapur pertanian atau dolomite. Dalam masa tabur kapur pertanian tu juga kami taburkan baja dan selang 3 bulan kami taburkan garam pertanian. Bila nampak banyak pokok-pokok tumpang yang menumpang di pokok durian kami hingga menjejaskan zat pada pokok durian, kami akan bersihkan. Itu cara kami. Alhamdulillah.